So, sampai sini. Siapa tak datang dulu? Sabar. Isun. Afrina tak datang? Tak datang. Dia datang family weekend. Okay, tak apa. Alright. So, nanti kita akan tengok satu-satu. Alright, so sebelum tu kat tangan saya ni, saya akan bagi. Saya dah minta semua orang study sebelum ni kan? Okay. Ambil. Pergi tampal dekat depan. Kat sini ada memotong, membentuk, mengukir, menghias dan perkakasan. Okay. Saya nak tengok you baca ke tak baca ke. You pergi tampal kat depan. Ikut you punya kefahaman. Pergi tampal. Go pergi. Look. Tak tampal. Dah tampal duduk. Siapa dah tampal, boleh duduk. Duduk di depan. Tampal. Dah tampal duduk, cepat. Tak tahu lagi. Okay. Alright, so dah tampal Okay, kita akan tengok. Cepat. Alright, so you dah tampal. Tapi you tahu tak betul ke salah? Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu. Okay, duduk dulu. Kita akan belajar dulu. Kita akan tengok dulu satu persatu. Alright. Hari ni saya pakai baju apa? Chef. You rasa kita nak belajar pasal apa? Makanan. Masak lagi? Makanan? Kitchen punya. Kitchen punya. Baking. Tadi you tengok kan? Ini ada apa? Baking. Ini barang-barang memasak punya. Barang-barang memasak punya. Alright. So hari ini objektif kita adalah mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk Makanan. So kita nak belajar pasal peralatan dan perkakasan. Tahu? Okey, nanti saya explain. So alatan, kita tengok dulu alatan ni apa? Okey, alatan adalah perkakasan yang digunakan untuk membuat dan menghasilkan sesuatu makanan. Kalau awak nak buat makanan, dekat dapur mesti ada barang-barang. Kalau tak ada barang, macam mana nak buat makanan, betul? Takkan nak guna tangan je kan? Alright. So, dekat sini kita ada 4 jenis alatan. Tadi you dah tampal kan? Ada? Empat. So, yang pertama alatan memotong. Yang kedua membentuk dan mengukir. Okey? Yang ketiga Menghias. Yang keempat menghidang. Alright, kita akan tengok satu persatu. Okay, first kali kita akan tengok alatan memotong. Memotong ni kita ada pisau tukang masak, pisau bergerigi, pisau penyisir, pisau piring, pisau gula sabit, pisau pengupas. You tahu? You kalau saya rasa lah kan, kalau ayat you tak tahu. Kalau tunjuk barang you tahu, betul tak? Okay, kita tengok satu-satu. Dah tengok ni? Pisau tukang masak. Chef knife. Okey, you tengok dulu fungsi dia. Okay, fungsi dia adalah pelbagai. Pisau ni boleh potong ikan, boleh potong ayam, sayur sebab dia pelbagai. Alright. So dia memotong semua jenis bahan masakan atau makanan. Okey, dia adalah mata pisau yang boleh tahan karat. Kenapa tahan karat? Kenapa tahan karat?
Roti tu dia buah keras kan? Dalam lembut kan? Okey, nak potong pisau hanya pisau ini sahaja yang boleh digunakan. Kalau you potong guna pisau ni nanti roti tu rosak. So bentuk dia panjang. Panjang tak? Panjang kan? Mendatar. Mendatar tu ratalah rintang. Dan mata bergeri. Dia punya ni panjang. Mata dia bergeri. Boleh beza? Alright. So nampak tak roti? Dia akan potong roti tu memanjang macam tu. Alright. So next adalah pisau penyisir. Okay. Fungsi pisau penyisir ni untuk memisahkan daging daripada tulang. Tahu tulang? Tahu ayam? Tahu. Kalau chef dekat hotel, dia akan guna pisau ni untuk buang. Okay. Saya belajar guna pisau ni untuk buang. Alright. Untuk membuang urat dan lemak daging. Tak bolehlah guna pisau biasa tadi. Kalau pisau ni boleh tak? Pisau tu? Tak boleh. Kenapa? Ini Untuk roti lembut. Good. Okay. Ini untuk pisahkan daging daripada tulang. Okay. Memisahkan isi ikan daripada tulang. Bilang yang melengkung. Dan mengecil di bahagian hujung. Tahu tak kenapa dia kecil kat hujung? Kalau you potong ikan, nanti nak kalau senang bawa tarik dia keluar. Faham? Okay, nampak tak? nampak. Potong ikan, nak bagi dia asin. Okay? So next adalah Pisau paring. Okay, pisau paring. Okay, yang ni saya ada. Okay? Pisau paring ni, nampak tak? Dia sama dengan pisau chef knife tadi. Cuma saiz dia kecil. Alright. Untuk memotong Buah-buahan, sayur-sayuran, telur dan bawang. Okay, mata pisau dia melengkung dan okay, ujung dia tajam dan melengkung. Sama seperti pisau tukang masak tadi, yang first tadi. Alright. Tetapi ukuran dia lebih Kecil. Okay, kali ini nama dia pisau paring. paring knife. Alright. Ada kat rumah awak? Ni biasanya kat rumah kamu mesti ada pisau kecil. Mesti ada punya lah. Alright. So next kita tengok alatan memotong seterusnya iaitu ni tadi paring knife. Untuk potong buah-buahan. Alright, so ni pisau bulan sabit. Nampak tak macam bentuk bulan? Bentuk bulan sabit kan dia macam itu kan? Alright, so untuk memotong Alur, serba dan sayur-sayuran lain. pernah tengok tak dekat TV chef tu dia potong macam nak bagi hancur dia punya sayur tu kan? Nak cepat. Good. Okey, mata dia tahan karat. Kenapa tahan karat tadi? Saya cakap tadi kenapa dia kena tahan karat? Bersih. Good. Kita nak makanan yang berkualiti. So bentuk dia melengkung. Seperti apa? Dua, dan dia mempunyai dua pemegang. Tadi semua pisau semua satu kan? Dia je special. Ada dua tangan. Okay? Tu. Dia akan potong sengit. Tak, dia je gerak. Kita tak payah gerak lah. Okay? Alright, so next. Yang ni ada kat rumah tak? Apa? Mana? Potong? Potato punya. Buah kulit potato. Alright. Okay, so nama dia ada mana? Pisau? Pengupas, peeling. Okay, nak buang dia. Fungsi dia membuang kulit sayuran dan buah-buahan. Mudah digunakan kerana dia kecil dan ringan. Sekejap saya tengok. Saya ada tapi lain sikit lah. Ini rumah nenek-nenek banyak kan? Fungsi dia sama. Tapi rupa dia lain lah. Okay, fungsi dia. Tapi dia ringan kan? Alright, dia ringan dan ni boleh potong. Adanya seperti pisau pencukur. Pisau mencukur ni apa? Pernah tengok apa? Punya adik, punya abang?
pisau ukir. So pisau ukir. You pernah pergi ke duri kahwin? Dekat meja pengantin tu kan? Ada buah cantik yang dilukis-lukis. Dah nampak? Alright, so dia biasanya apa guna ni pisau ni? Okay, mengukir buah-buahan dan sayuran. Dia ringan dan kecil. Dia pendek. Nampak tak dia pendek? Dia punya pemegang panjang. Melengkung serta mempunyai pelbagai bentuk. Okey, kita tengok. Ni contoh dia nak buat bentuk dekat buah apple kan. Dia nak bagi bentuk apa ni? Bunga. So next adalah pisau tani. So pisau tani ni untuk membentuk, merapikan dan membuang kulit buah-buahan dan sayuran. Dekat bahagian buah, tepi buah tu. Pernah nampak mak you buat? Ada, confirm. Okay. Biasanya bentuk dia ringan dan kecil. Dia pisau dia melengkung. Atas melengkung, bawah pun melengkung. Alright. So next, perisian skop. Pernah tengok? Tak pernah? Pernah. Ambil aiskrim. Tapi yes, biasanya untuk buah. Dia nak bagi bentuk bulat-bulat saja. Alright, mendapatkan bentuk bulat pada makanan, buah-buahan dan sayuran. Dia ringan dan terdapat dalam pelbagai saiz. Nampak ni besar ni kecil? Kalau you nak buat bulat tu besar, you pakailah yang besar. Kalau nak buat yang kecil, pakai yang kecil. Alright. So pernah tengok penyerap? Ada. Kat mana you tengok? Buat biskut kan? Bila you buat biskut hari? Deepavali. Bila Deepavali? 20. Nak dekat dah kan? So untuk penyerap ni membentuk dough sayuran berubi dan buah-buahan. Tahu nak tekak? Tak tahu. Pernah buat? Pernah pegang? Pernah tekak? Alright. Dia ringan dan diperbuat daripada keluli. Mempunyai pelbagai bentuk. Kat situ ada bentuk apa? Star lagi? Star, moon, butterfly, flower kan? Ada macam-macam bentuk. Ni. Dia tekan dekat dough. Nanti dapat bentuk. Kalau Christmas pun ada kan? So next, alatan menghias. So alatan menghias ni, baca. Pisau pelepas meja bangunan, kek, tiup asing, kek asing. Bukan asing, icing. Asing tu, asing tahu? Icing lain. Okay, kita tengok. So, menghias. Okay, alatan menghias ni biasanya untuk, you pernah pergi kedai kek? Pernah pergi makan kek? Pernah buat kek? Pernah buat. So, alatan menghias memberikan rupa bentuk yang menarik. Nama dia menghias. Hias diri. Bagi cantik. Untuk kerja-kerja menghias makanan jenis pastry dan kek. Pastry tu roti lah. Kalau kek, pernah makan kek? Alright. So next. Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 you kena ingat. Alright. Okay. Yang ni saya ada. Yang ni saya ada. Okay. Yes, betul. Pisau pelebur untuk ratakan krim. Ratakan krim dekat tepi kek kan. Biasa orang ambil krim, masuk pusing kan. Next. Ni apa? Redai apa biasanya? Alright, so redai kek ni biasanya kek kan panas. Keluar daripada oven kan. Dia akan letak atas ni dulu. Untuk bagi apa? Bagi sejuk dulu. Nanti baru kita diku. Alright. So next. Untuk pusing-pusing. Okay, good. Betul. Meja pemutar kek. So tak payahlah you yang tak payahlah you pusing je dia punya tu. Okay, you letak nanti dia pusing sendiri. Alright. Ni adalah tube asing. Bukan asing. Icing. Alright. Okay. Ini dengan ini dia couple.
Tak macam seperti ikan kan? Macam tak kena. Banyak foto. Okey. Kalau kari, ini kari kan? Letak dalam ni. Tak boleh. Dia tak kena. So, alatan penghidang ni dia kena ada ikut kesesuaian dia. Ada pinggan. Kalau pinggan biasa dia letak apa? Nasi. Ikut lagi. Mi ke kan? Okey, kalau mangkuk, Tepung. tepung, sup, good. Lagi? Untuk Ni nak serve. You nak makan tepung ke? You masih nak makan something kan? Okay, kalau sup lagi? tengok. Nasi kosong. Nasi kosong dalam mangkuk. Japanese style lah. Okay? Nampak? Kalau kek kan? Ini biasanya pergi high tea ke event petang-petang kan? Dia letak. Ice cream dia letak dalam bekas yang tinggi. Bagi cantik, right? So ini adalah alatan menghidang. Contoh ni. Ni bambu. Tahu bambu buluh? Tahu. Bambu biryani. Macam tema-tema Japanese kan? Dia ada tema. Macam saya cakap hari tu. Pergi pantai, dia dekor dengan tu. Yang ada pokok pisang tu. Dia pakai buah apa tu? Banana, kiwi dengan buah orange kan? Dia ikut tema. Ikutlah tema yang sesuai. Kalau kita nak Japanese style, buatlah Japanese style. Alright? So last kali ada perkakasan. Yang ni semua barang ada dekat rumah. Tak tahulah rumah you ada ke tidak. Okay, nombor 1 baca. Pengisar, mesin pengisar buah, teknologi mesin pengaduk, regulasi elektrik, ketuaan elektrik, pengepul elektrik, ketuaan telefon mikro. Kita tengok satu persatu. So, perkakasan ni apa? Tadi saya kan. Okay, perkakasan adalah peralatan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan. Okay? Dia adalah satu teknologi. Teknologi. Okey, contoh kipas. Teknologi. Itu adalah salah satu teknologi. Cuba you kipas pakai tangan. Itu bukan teknologi. Itu bukan teknologi Pakai tangan dengan kipas ni mana yang memudahkan? Kipas. So boleh faham apa itu memudahkan? Dia tak pakai you punya tenaga banyak. Alright? Okey, membantu meringankan kerja-kerja. Mereka bentuk dan menjimatkan masa. Ni jimat masa tak? Tak. Kalau tu jimat masa. Bayangkan sorry, dia ada pusing. Betul? So ini apa? Blender. Siapa ada blender kat rumah? Confirm? Ada? Ada blender kat rumah? Confirm Alright. Ni ada kecil, ada besar, ada sangat besar. Masih siapa kat rumah dia masih guna yang tumbuk? Ada juga. Kenapa? Nenek guna. Tapi dia lambat kan? Lepas tu bising kan? Okay, so kita tengok. Mengisap pelbagai guna. Fungsi dia untuk mengisap pelbagai jenis makanan. Bawang ke? Apa lagi dimasukkan dalam ni? Cili, carrot. Lagi di blend apa? Ginger. Okay. So kelebihannya menjimatkan masa dan tenaga untuk mengisap. Yang ni kan? Guna, siapa rajin guna? Tolong Amal masak. Iri? Idi gelap. Idikal. Okay, idikal. Alright. So next adalah pengisar jus buah. Nak buat jus buah kan? Ke you nak tekan satu? Kan dia sekarang moden kan? So untuk membuat jus buahan dan sayuran. Sama juga fungsi dia untuk menjimatkan masa. Ke you buat manual? Kat rumah buat jus manual ke? Tekan. 1 jam saya baru boleh minum punya air. Okay? Tangan sudah letih. Okay, next adalah Mengaduk roti. so mengaduk roti ni fungsi mengaduk roti lah. Kalau chef dekat hotel kena sekarang masuk tepung, masuk mentega, masuk telur, tekan switch, dia siap. Chef buat apa? Buat kerja lain lah. Dia ada siap. So, dia jimatkan masa. Letak saya kat sini, kerja lain pun tak siap lagi. So, kita biar mesin yang buat. Alright? So, next adalah mesin pengadut. Dia lebih kurang juga. Okay, tapi ni biasanya untuk kek, krim, kek, good. Mengadut semua jenis adunan, membuat kek, biskut, roti, mie, pasta.
Adun dia nanti kita akan bawa keluar. Alright? Mempercepatkan proses mengadun, tekstur lebih cantik. Kalau pakai tangan, cantik ke? Foto boleh. So ni ada kat rumah? Besar ke kecil you punya? Untuk family. Dua pun ada. Orang kaya. Bawalah saya datang makan. Okay? So ini adalah periuk. Kalau English dia tanya apa? Rice cooker. So fungsi dia untuk memasak nasi. Ya, semuanya akan menjimatkan rasa dan tenaga. Kalau manual macam mana? Kalau ada dalam api. Guna api, tiup, kacau tambah air, kacau. Pernah? Dah moden kan sekarang kan? Fungsi dia kelebihan dia sama sahaja. Next adalah kalau manual you kukus macam mana? Api kan, lambat kan. Sekarang ni cocok pula setting timer 5 minit, ya, pergi gosok baju dulu. Nanti 5 minit, ting. Dah siap kan? Alright, so next adalah apa ada microwave kat rumah? Yang ni jarang lah sebab dia mahal. Bukan semua orang boleh beli, okey? Rumah saya pun tak ada. So next, okey, saya nak tengok. Kita check dulu boleh? Boleh! So, nombor 1, pisau pelepah. Bukan! Patutnya dekat mana? Pisau menghias. Kan dia buat kek? So next adalah pisau ukir. Bukan. Membentuk dia buat bentuk apa? Bentuk apa? Buah-buahan. Good. Pisau tukar masak? Ya. Pisau piring? Ya. Bukan. Pisau kening bukan? Nanti kat mana? Membentuk. Good. Pisau bergerigi? Ya. Pisau penyisir? Betul. Pisau pulas habis? Betul. Pisau pengupas? Betul. Kerasian skop? Betul. Over? Penerap? Betul. Buat kek? Menghias. Beg icing? Betul. Radai kek? Betul. Icing? Betul. Ini semua betul. Good. Pengisar jus buah? Betul. Ketua gelombang mikro? Betul. Bus elektrik? Betul. Pandai. Confirm kan? Pisau penyisir ni confirm? Cikgu, itu kek punya. Ya ke? Nak cek jawapan? Boleh. Betul. Betul kek, cikgu. Betul. Confirm. Kening. Ukir. Kening skop. Satu lagi apa? Penerap bukan kat sini tapi dekat atas. Ya, itu betul. Baru betul. Tadi siapa? Ada kurang. Alright, so dah, check. Okay, good. Tepuk tangan. Alright. So, kita akan buat activity. Kita nak main game.
warna macam pink. Okey. Boleh? Kuning. Boleh. Okay. Nanti letak je tepi-tepi ni. Alright. Baling. 3, jalan. Denda dulu. Ambil satu denda. RM50. Ada mula tadi. Cepatlah ambil satu denda. Ambil dulu, letak dekat 3. Alright, good. Okay, ambil satu denda. Aku bagi RM10 tu. Okey, senang je denda dia. Berikan kata-kata semangat kepada rakan anda. Boleh pilih 2 orang. Seorang ambil 1 orang. Cepat. Kata-kata semangat. Anything. Cepat. Tarun. Tarun. Wish anything. Cakaplah budak ke apa ke cepat. Boleh. Boleh accept. Okay, thank you. Cakap apa? Thank you. Next, orang lain tak? Cepatlah. Siapa dah lambat? Terima kasih. Mana? Lagi cepat. Apa-apa pun kalau bahasa Tamil pun tak apa. Cepat. Tarwi. Jadi belajar dengan baik. Terima kasih. Okay, relax. Itu pilih orang India satu juga. Betul ya? Betul. Belajar baik-baik. Belajar Tara padi. Dalam padi. Okey. Tak kecil. Jadi Ada lah orang sama, orang lain pula. macam tanah padi. Padi. Baik-baik. Cakap baik-baik. Cakap baik-baik. Apa dua dulu cepat? Cakap baik-baik. Macam ni. Ni kumpulan 3 stay je kat sini. Berdiri je. Kumpulan 1 stay je sini. Tak payah lagi. Balik. Apa dia plan? Satu. Walau ambil. Dia nak plan. Okey. Ambil soalan satu. Apa soalan dia? Alatan menghias biasa digunakan untuk membuat apa? Menghias tadi. Saya banyak kali ulang. Kalau menghias saya. Cuba saya. Abang. Boleh sing sikit. Untuk buat apa? Buat? Mencantikkan kek. Okey, good. Next. Selamat. Okey, naik jalan. Ya, dia sudah hotel ni nama janji. Bukan situ. Bukan tu 2, 3, 4, 5, 6. Ayolah. Baca soalan. Bolehlah tak kecil. Apa lagi tadi? Apakah ciri Alatan memotong. Sebut. Kalau alatan memotong dia mesti apa? Tajam. Tajam lagi? Ah, Apa lagi? jangan tipu. Apa dia mesti mana? Melengkap. Oh. Melengkap. Okay, next. Jalan. Langsung Senang je saya. soalan.
Thank you. Okay, good. Kumpulan 2. Okay, next, bulan 2. Weh, kau kumpulan 2 kan? Kali bodoh mah. Oh. 3. 6. Benda itu. Salam dan peluk rakan anda. Katakan kau hebat. Pak. Okay? Handsome ah? You? PJ sangat Sangat tinggi lagi? You? Kan? Ini kau jangan. Kan dia Kan dia. Alright.
Ayo. Akak tak nak tengok. Red and cake. You tengok. Tengok you. Tapi kau nak tengok sini. Apa nak main timbul? Cepat tengok satu lagi. Dia macam ni. Satu pack icing, satu lagi. View pricing. View pricing. You icing. Beneran kita kat situ. Okey, kumpulan dua. Guys, kumpulan dua lah. Cepat. Guys, kami. Sama. Drama. Jalan cepat. Online. Online. Alright, group dua. Pisau pelepah merupakan alatan A. Memotong, B. Menghias, C. Mengukir. Pisau pelepah merupakan alatan A. Memotong, B. Menghias, C. Mengukir. Pisau pelepah merupakan alatan apa? Memotong ke, menghias ke, mengukir? Pisau pelepah merupakan alatan apa? Memotong ke, membentuk ke, menghias? Menghias. Okay, good. Okey, boy. One. Mana ni? Same time for him. 1, 2, 3. Now, baca soalan cepat. Lagi ada bang. Katakan dia akan membentuk mengukir. Pisau goreng. Yang ni, Naik chef. Chef naik. right? Kan membentuk dan mengukir. Membentuk. Berderap. Bag icing. No, bag icing menghias. Membentuk. 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 Yang ada scoop. Very Perisian. Scoop. Alright. So next. Dah habis tak? Dah habis kan? Dah habis tak you? Dah settle? Aku ni last. Balik. Dua. Alright, silakan membaca. Sebutkan 3 kategori alatan dan perkakasan. Sebut ada 4 kan? Menghias. Menghias pun, memotong, membentuk. Okey, ikut duduk. Alright, tepuk tangan semua. Kat sini ada lagi soalan. Saya baca kan? Boleh jawab kan? Nyatakan 3 perkakasan di dapur. Perkakasan. Okey. Rice cooker. Rice cooker, sabar. Microwave. Blender. Blender. Good. Apa lagi ada? Lapor. Oven. Lapor. Rice cooker. Rice cooker dah. Tapi apa? Oven. Oven dah. Pelukus. Pelukus. Mesin Elektrik. elektrik. Mesin makan. Mesin mengadun. Alright. So, next kita baca soalan. Nyatakan 3 jenis alatan memotong. Memotong ada banyak. Chef knife. Chef knife. Pisau bulat. Pisau bulat sabit. Good. Boring knife. Boring knife. Pisau kerupas. Pisau bergeriling. Paring knife. Paring. Okay, next soalan. Sebutkan 2 alatan menghias. Pisau pengupas, adakah ia merupakan alatan menghias? Ya atau tidak? Tidak. Pisau pengupas, alatan menghias. Pisau pengupas. Tu buang kulit potato tu. Tak. Ya ke tak? Siapa jawab ya? Tak. Siapa jawab tak? Correct? Alright. So last question. Lukiskan satu alatan
go. Okey, satu alatan memotong. Soal tandingan. Okey. Woi. Ada lukis apa ni? Pisau sabit merah. Pisau? Sabit. Alright, tepuk tangan. Dia nak denda lagi ke? Mana? Thank you. Thank you. Saya tadi Oh. Alright. Dah dapat depan? So, saya akan bagi satu latihan. Dekat soalan satu nanti you buat nota, lepas tu you tampal latihan ni. Okay? Pas belakang. Juga boleh kan? Cukup tak belakang? Tak. Mana? Pergi. Okay? Kita ulang balik. Nama dia tak? Nah, dia. Betul? Okay. Aku boleh sekelari. Nah, cukup. Alright. So, tengok soalan tu kan? Okay, tengok soalan dia kata tandakan betul ikut kategori. Dia ada memotong, membentuk dan mengukir, menghias, menghidang dan perkakasan. Nombor 1, pisau tukang masak. Dia apa? Membentuk ke? Memotong. Memotong lah tanda. Pisau ukir. Pisau ukir. Membentuk. okey. Membentuk. Menghias. Membentuk. Okay, acuan biskut atau minyak tak? Menghias dulu. Okay? Tak apa. Simpan dulu, nanti you buat kat rumah. Bukan buat sekarang. Okay? Boleh faham kan macam mana nak jawab? Boleh. Alright. So, refleksi. Reflex. So, dekat sini, ada apa? Relax. Refleksi. Alright. So, saya nak seorang ambil satu ni. You tulis dekat dalam ni apa yang you belajar hari ni. Anything. Saya tak akan marah pun. Salah ke, betul ke, hang tulis. Jangan ambil. Koyak ambil satu je. Mati ambil dah sebelah. Lepas tu pulang balik. Ambil koyak. Bukanlah satu ni. Sticky note. Ambil satu, tulis. Lepas tu pulang balik kat saya. Dah. Apa yang you belajar hari ni? Kalau you nak sebut contoh-contoh ke, alatan ke, anything. You nak bagi kata-kata dekat saya ke? Saya ajar okey ke tak okey ke? Boleh, tulis je. Boleh. Okay, tulis. Itu nak tulis nama. Boleh? Dah. Pakai nak. Siapa dah siap? Siapa dah siap tempat cepat? Hari ni cikgu ajar garam ke? Hari ni cikgu kelakar ke? Hari ni saya belajar apa? Hang tulis. Dah, pergi dah. Tulis nama dia. Boleh. Apa? Saya tak marah. Siap, siap. Cepat, saya nak bagi hadiah. Nanti jangan lupa buat nota. Dah siap tak, Pan? Jangan lupa buat nota. Siapkan latihan yang saya bagi
Tambah dalam buku. Siapa dah siap tambah? Siapa yang dah tulis baru saya bagi hadiah. Cepat. Adalah rahsia. Dah. Pergi. Dah. Ada berapa kita? 1, 2, 3, 4. Alright, hari tu kan saya cakap saya pergi Terengganu kan? Ya. Saya beli you penuh. Siapa nak? Saya nak. Nah, ambil. Saya nak dulu. Tidak apa? Terima kasih. Nah, beli tapi. Ini dia glow in the dark. Pilih satu. Siapa nak pilih tadi? Dia nak kata dah. Lagi biru satu. Sabar. Nah, Mana ini?
kelas kita next week. Next week. Yes. Hari ni. Kita akan melepas atau menjustifikasikan reka untuk pembungkusan makanan. Nak buat pembungkusan makanan? Tahu jajan you beli tu? Ada nasi lemak. Klik atau kita beli apa dah Mooncake. mooncake tu you ada dalam bekas kan? Kita akan belajar cara nak lukis bekas tu. Right? Kalau dalam buku teks, dia buku surat. Cikgu, boleh buat projek tak? Untuk masa hari topik. Ni buku surat 158. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okey. Right? Nanti you study dulu. Jangan lupa siapkan Kerja. nota. Lepas tu siapkan ni. Ni buat apa tak? Boleh? Boleh. Cikgu, kita boleh buat projek untuk masa. Boleh. Tapi you kena pandai lah nanti. You lambat kita tak sampai lepas boleh. Kita nak exam dah. Okey. So, itu sahaja kelas hari ini. Okey. Ada tak dapat hadiah? Semua ada. Nanti bagi tahu saya yang tak datang tu ya. Terima kasih. Okey. Sama bangun. Terima kasih, Cikgu Sofia. Terima kasih, Cikgu Sofia. Sama. Masukkan kerusi. Kutip sampah. Okey tak game hari ni? Okey. Tolong angkat balik. Bye. Ready cikgu bagi Sama dia. tu kutip sampah. Cukup. Ya. Okey, terima kasih. Alright, bye. Bye, Bye. cikgu. Bye. Dah, kita kipas dah semua. Dah. Alright. Bye, cikgu. Bye, cikgu. Bye. Jumpa next week. Okey. Nombor kalian. Nanti saya jual